Okey, baik. Assalamualaikum Aish. Untuk kelas kita sesi yang ke-8, dah sesi yang ke-8 dah Aish kelas kita, okey? Cikgu nak kongsikan nota-nota jawi yang mana insya-Allah nota-nota ni Aish boleh guna sampai darjah 6 nanti. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu tengok Aish dah kenal huruf-huruf jawi. Aish dah tahu macam mana nak jawikan perkataan menggunakan teknik hari hujan. Dan Aish dah tahu macam mana nak sambungkan huruf-huruf jawi jadi satu perkataan. Cumanya untuk kita betul-betul mahir ataupun untuk kita pro dalam menyambung huruf-huruf jawi, kita kena buat banyak-banyak latihan. Sebab kadang-kadang kita keliru sama ada huruf ni boleh sambung tak dengan huruf ni. Kan, betul tak? Okey, jadi untuk kelas hari ni kita akan fokus kepada nota dahulu, kemudian barulah kita fokus kepada latihan. Baik, sekarang tajuk-tajuk yang kita belajar pada hari ini ada 14. Banyak tak 14 tu? Okey, dengar macam banyak tapi sebenarnya sikit je. Aish jangan risau, cikgu dah ringkaskan semua tajuk untuk Aish. Okey, sekarang kita tengok tajuk yang pertama. Beza huruf I taling dan I pepet. Tajuk yang kedua, perkataan 3 suku kata atau lebih. Tajuk yang ketiga, kedudukan huruf hamzah. Tajuk yang keempat. Maaf, tajuk yang keempat, vokal berganding. Tajuk yang kelima, diftong. Tajuk yang keenam, homograf. Tajuk yang ketujuh, imbuhan I. Tajuk yang ke-8, imbuhan an. Okey, tajuk yang ke-9, kaedah huruf K. Tajuk yang ke-10, hukum A, Ha. Tajuk yang ke-11, hukum KT12. Tajuk yang ke-12, hukum Tarlung. Tajuk yang ke-13, hukum Gaga. Tajuk yang ke-14, hukum KVK. Jadi, jom kita mula. Tajuk yang pertama, beza huruf I taling dan I pepet. Kita tengok I taling. Ditulis huruf ya bila di tengah perkataan. Ditulis alif ya bila di awal perkataan. Sekarang kita cari kata kunci. Dia kata tengah kena tulis ya. Awal kena tulis alif ya. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Contoh yang pertama, kempen. Kempen ada dua suku kata. Dalam kedua-dua suku kata ada huruf I yang berada di tengah perkataan. Jadi, bila berada di tengah perkataan, kita kena tulis ya. Kempen dalam tulisan Jawi, kaf ya mim kem, pa ya nun pen. Kempen. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Eko. Eko. I berada di awal perkataan. Jadi, kita kena tulis alif ya. Eko dalam tulisan Jawi, alif ya kaf waw ro kor. Ekor. Kenapa kena tulis alif ya? Kenapa yang atas kena tulis ya? Sebab kita nak dapatkan bunyi Macam mana nak dapatkan bunyi Kita kena tulis alif sebelum ya. Jadi dapatlah bunyi Okey. Ekor. Contoh, ekor ikan. Okey. Sekarang kita tengok I pepet. Tiada huruf ditulis apabila di tengah perkataan. Ditulis alif apabila di permulaan perkataan. Contoh. Okey. Contoh, setelah. Setelah ada 3 suku kata. Okey, sebelum tu, kita lupa nak cari kata kunci dia. Kata kunci dia kata kalau berada di tengah-tengah, I tiada huruf ditulis. Kalau ada di permulaan, kita tulis alif. Okey, kita kembali kepada contoh yang pertama, setelah. Setelah ada 3 suku kata. Dalam suku kata yang pertama dan kedua,
ada huruf I. Yang mana huruf I itu berada di tengah-tengah perkataan. Kita naik atas balik. Kalau ada di tengah-tengah, tiada huruf ditulis. Jadi, setelah dalam tulisan Jawi, sin, se, ta, te, lam, ha, la. Kenapa tak perlu tulis apa-apa? Sebab huruf yang kita tulis itu sudah cukup untuk membunyikan satu suku kata. Contohlah kan, kita nak eja se, tapi kita nak tambah alif dekat sebelah sin. Okey, sin dah dapat bunyi se dah. Tapi kita tak puas hati kan, kita nak tambah alif. Sin alif, jadi dapat tak bunyi yang kita nak tu? Kita nak bunyi se. Sin alif akan dapat bunyi sa. Jadi, satalah. Betul ke salah? Salah kan? Jadi sebab itulah kita tak tulis apa-apa bila berada di tengah perkataan. Kita tengok contoh yang kedua. Mak. Okey, huruf I berada di permulaan. Jadi kita kena tulis alif. Alif mim qaf mak. Mak. Okey. Contoh macam dalam gambar kan. Ada emak dengan anak. Okey. Sekarang kita tengok tajuk yang kedua. Perkataan 3 suku kata atau lebih. Perkataan 3 suku kata atau lebih yang suku kata pertamanya ada vokal A, maka huruf alif tidak ditulis. Untuk bahasa Melayu sahaja. Contoh, yang pertama, bahasa. Ada berapa suku kata? Ada 1, 2, 3. Okey, betul tak apa yang dia cakap tadi? Perkataan 3 suku kata atau lebih. Betul kan? Ada 3 suku kata. Yang suku kata pertamanya ada vokal A. Okey, mana suku kata yang pertama? Yang ni. B-A, ba. Okey, dia kata dalam suku kata pertama ada vokal A. Dalam ba, mana vokal A? Yang warna merah ni vokal A. Jadi dia kata huruf alif tidak ditulis. Nampak tak dekat situ? Okey, contoh kita guna teknik hari hujan untuk jauhikan suku kata yang pertama ni. Okey, kita bawa turun B jadi ba. A kita bawa turun jadi alif. Tapi dia kata sebab dia ni 3 suku kata. Kan? Suku kata yang pertama dia kata ada vokal A. Lah ada vokal A. Maka huruf alif tidak ditulis. Dan arahan dia kata tak perlu tulis huruf alif. Jadi, macam mana bahasa dalam tulisan Jawi? Baba, ha alif ha, sin sa, bahasa. Okey? Nampak tak dekat situ? Sama juga macam contoh yang kedua dan yang ketiga. Okey? Ada 3 suku kata. Suku kata yang pertama ada vokal A. Jadi, tak perlu tulis vokal A itu ataupun tak perlu tulis huruf alif. Nampak tak? Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Bukan contoh, tajuk yang ketiga. Kedudukan huruf hamzah. Ini huruf apa? Huruf hamzah. Okey, hamzah di atas, hamzah di bawah. Sekarang ni, apa itu hamzah di atas dan hamzah di bawah? Maksudnya, hamzah itu ditulis di atas alif atau di bawah alif. Okey, kawan hamzah adalah alif. Okey, untuk contoh yang cikgu akan bagi ni, kawan hamzah adalah alif. Okey, sekarang kita tengok imbuhan sekedi. Untuk hamzah di atas tau. Imbuhan sekedi tambah huruf alif. Macam ni maksud dia. Huruf alif, atas tu kita tulis hamzah. Okey. Contoh. Contoh, seorang. Ada imbuhan se. Kan? Jadi, ejaan se dalam tulisan Jawi, sin, se. Sekarang kita nak eja orang. Orang. Alif, hamzah dekat atas. Waw, o. Ro, nga, rang. Seorang. Nampak tak? Sama juga macam contoh yang kedua sebab ada imbuhan ke. Okey. Sekarang kita tengok hamzah di bawah. Hanya pada beberapa perkataan. Contoh, Islam. Macam mana eja Islam? Alif, hamzah dekat bawah. Sin, is. Lam, alif, mim, lam. Islam.
Okey, seterusnya email. Okey, macam mana eja email? Alif, hamzah, ya, i, mim, ya, lam, mil. Email. Okey, nampak tak? Tadi kita nak eja ekor, kita kena tulis alif, ya, e. Okey. Untuk eja email, alif, ya, i. Jadi, alif, ya ni membawa dua bunyi. E dan juga i. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Masih tajuk yang sama, kedudukan huruf hamzah. Sekarang kita tengok hamzah setara dan juga hamzah berumah. Apa maksud hamzah setara ni? Maksud dia, hamzah tu tak ditulis di atas alif atau di bawah alif ataupun dia ada rumah. Maksudnya hamzah setara ni berdiri dengan sendirinya. Untuk perkataan pinjaman bahasa Arab. Contoh, Al-Quran. Al-Quran dalam tulisan Jawi, alif lam, qaf ra, hamzah alif nun. Al-Quran. Hamzah ini tidak ditulis di atas ataupun di bawah alif ataupun ada rumah macam kawan dia. Okey, yang seterusnya perkataan antara dua vokal. Ingat tak huruf vokal ada berapa? Ada 3. Apa 3 huruf vokal tersebut? Okey. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Sekarang kita nak jawikan perkataan baik. Baik dalam tulisan Jawi, contoh kita pecahkan dua suku kata. Ba, e. Okey, ba. Ba alif ba. E, hamzah, ya, qaf. E. Okey. Sekarang kita dah dapat baik dalam tulisan Jawi. Dan nampak tak warna biru tu adalah huruf vokal. Alif dan juga ya. Hamzah itu berada di antara dua huruf vokal. Alif dan ya. Jadi hamzah itu tidak ditulis di atas alif atau di bawah alif ataupun perlukan rumah. Hamzah itu berdiri dengan sendiri. Dan hamzah yang terakhir, hamzah berumah. Untuk perkataan pinjaman bahasa Arab. Contoh dia malaikat. Malaikat dalam tulisan Jawi, mim, lam alif, hamzah, kaf, ta. Malaikat. Okey. Macam mana nak nampak? Sekejap. Okey, baik. Macam mana nak nampak ejaan malaikat tu? Okey, kita pecahkan kepada suku kata. Ada berapa? 1 ma, 2 lai, 3 kat. Okey. Ma dalam tulisan Jawi, mim, ma. Okey. Lai, lam, alif, hamzah. Kat, kaf, ta. Kat. Jadi kita tengok dekat lai ni. Nampak tak ada sedikit berlainan untuk lai ni. Okey, contoh kita guna teknik hari hujan. L kita bawa turun jadi lam. A kita bawa turun jadi alif. Sama tak? Lam dengan alif. Betul. Tapi I jadi hamzah. Kenapa I jadi hamzah? Bukan I biasanya huruf ya. Nampak tak? Okay, sebab ianya adalah kata pinjaman bahasa Arab. Sebenarnya, rumah kepada hamzah ini adalah huruf ya. Cuma dia tidak bertitik. Okey? Jadi, terhasillah ejaan malaikat. Yang mana? Ejaan ini dalam tulisan Jawi dan juga dalam tulisan bahasa Arab. Nampak tak? Macam tu juga contoh yang kedua dan juga contoh yang ketiga. Tahniah dan juga masalah. Okey, sekarang kita dah tengok 3 daripada 14 tajuk. Okey, tajuk yang seterusnya kita akan sambung video yang kedua. Okey?